Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekian lama aku tak buat review dan buat journey untuk korang. So hari ni aku nak pergi satu kedai yang berada dekat area Kajang. So nantikan kat mana. Jangan lupa subscribe dulu channel aku dan follow. Okay. So hari ni aku akan berada dekat Man Cendol 1945. Man Cendol yang dah lama dah. Okay, jom kita. Okay, so sekarang ni kita dah sampai kat Man Cendol rasa sebenar. Kita tengok ni menu-menu dia. Dia ada combo rojak dan juga cendol, ada rasa cendol klasik, ada mi kari cendol klasik, set 4 iaitu mi sup cendol klasik, dan semua ada kat sini. Rasa mi kari cendol, ni cendol mangkuk ni. Oh, ni besar ni. Aku tengok yang ni special ni. Kita tengoklah kejap lagi aku order atau tak. Kau tengok sini kat sini. Ni. Ini cendol-cendol dia. Macam-macam lah. Dia ada cendol klasik, tapai, cendol skop. Apa nama ni, cendol pretzel yang benda ni kot kan. So ada macam-macam cendol kat sini. Yalah, dah pergi ke kedai cendol kan. Cendol yang gummy, ada jelly, puding. Ini sesuai lah untuk anak-anak. Okay, cendol ni pun ada untuk makan laksa, mi kari, rojak, mi kari sarang burung. Ni harga-harga dia lah. Kita tengok tak, kalau nak makan nasi bujang pun ada. Go area-area student semua kat sini boleh datang makan kat sini. Ni dia punya tambahan tu dah ada. Ini dia cendol kita yang dah sampai. Saya lagi pernah rasa dulu. Kita enjoy makan cendol. So ini cendol yang aku buat lah. Ini cendol yang aku beli ya. Cendol special. Buat makan cendol. Apa dia? Aku habis lepas makan cendol. Perasaan saya lepas makan cendol. Sebab saya suka cendol. Dan cendol ini adalah cendol special. Saya suka. Saya tak tanya sebab special. Betul? Saya tanya perasaan anda. Perasaan saya gembira. Terima kasih. Tu je. Lagi. Happy? Sama je. Happy sama je. Excited? Excited tak ada. Excited tak ada? Saya excited. Ini cendol. Rasa cendol orang lama. Aku daripada Kuala Kangsar. Jadi cendol yang aku makan kat sini adalah cendol orang lama. Ni aku makan kat Kajang. Jadi ada rasa cendol yang aku makan kat Kuala juga, iaitu cendol orang lama. Okey, kejap. Ini adalah rasa sarang burung. Ada sekali dengan telur puyuh. Satu dah tak ada sebab dia dah pergi ke sana. Dah pergi ke sini. Ini mi kari Ni anak aku punya, tak nak sayur. Portion besar kan pun. Silakan makan. Rojak. Rojak biasa yang kita boleh makan lah. So kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap habis nak. Bahan-bahan dalam rojak dia macam normal, macam biasa. Ada limun, sempang, telur, kecoh, keropok. Ini aku ambil telur puyuh daripada warga aku lah. Nak tisu sebab Amin nak alihkan. Dia rasa kacang dia tak pedas sangat, tak manis sangat. Nice.
Bahan-bahan dia dari segi timun, sengkuang, cucur, telur dan sebagainya lah. Telur sarang dia. Kita tengok kat sini rasa telur sarang dia. Warna tu boleh ni tapi sekuat lah. Dia rasa dia gunakan rasa bukan rasa cakap kuala tapi dia rasa pedas lah kan. Dia kalau kat kuala dia selalu nampak rasa tepung tapi kat sini pakai rasa beras. Dia bagi sekali kalau korang order lah satu sarang, ni lah sarang dia banyak agak besar, sedap. Yang gelap sekali dengan telur sarang dia. Kombinasi yang baik. So untuk korang yang mana nak makan mi kari pun ada juga kat sini. Macam ni aku tengah makan mi kari. Mi kari dia tak terlalu pedas. Sesuai lah untuk anak-anak, untuk budak makan. Dan masa sama juga kalau korang nak makan cendol, ada juga cendol yang macam-macam jenis ada. Ada cendol jelly, ada cendol loyan, ada cendol biskop. Macam-macam cendol lagi korang boleh tengok lah. Dia cendol dia pelbagai jenis cendol yang ada sebab kedai dia adalah Man Cendol. Okey, makan pun ada macam-macam. Korang nak makan ayam penyet pun ada. Kat sini aku tengok ada specialnya nasi ayam tempoyak. Korang boleh tengok tadi pun aku tengok ada orang order nasi ayam tempoyak. Ramai juga orang beli nampak tadi kan, nasi ayam tempoyak tu kan. So mungkin itu adalah special menu bagi diorang. Nanti kalau korang nak, korang boleh cuba datang dekat kedai ini. Okay? Yang lain-lain boleh order, burger pun ada, macam-macam burger ada, kebab pun ada. So alhamdulillah aku nak sambung makan dengan family aku. So jumpa lagi next video, next kedai. Kalau ada aku try review, dan ini adalah yang komen aku punya rasa, bukan orang lain punya rasa. So mohon maaf kepada semua yang boleh datang support Man Cendol dekat Kajang, dekat je dengan hentian bakso Kajang. Let's go. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen aku punya channel. Perfume yang korang kena beli, korang kena pakai dekat mana-mana pun korang pergi. So kasut Kijang ni boleh dapatkan dekat link yang aku akan sharekan kat situ. Dan juga yang ini untuk perfume bagi wanita. So combine dua ni korang boleh dapat perfume yang terbaik lah untuk korang. So jangan lupa dapatkan juga Kasturi Kijang dan juga Hanan by MS Monster. Untuk guys, kalau nak datang makan cendol boleh datang makan dekat Man Cendol 1945. Ada laksa sarang, telur puyuh. Enjoy.